Sleep training akan buat semua anak mengamuk, menangis teruk. Itu confirm. Tak kisah anda guna kaedah gentle ataupun kaedah yang keras sikit. Semua manusia fitrahnya, kalau kita paksa tarik keluar daripada comfort zone, kita paksa terima perkara baru, kita paksa dia adapt dengan benda yang asing, kita yang tua ni pun kita akan membebel, kita akan komplain, kita akan merungut. Tapi untuk anak kecil, dia mungkin tak pandai nak komplain, membebel, merungut, mengadu macam kita. Apa yang dia boleh buat, dia akan expresskan feelings dia tu dengan menangis, dengan mengamuk. So, nasihat saya kepada anda yang sedang training anak, yang cuba nak retrain balik training anak, anda ingat dua benda ni. First, anda kena pastikan dapatkan ilmu sleep training yang betul. SOP kena betul, resepi kena betul. Kalau resepi awal-awal salah, kita ulanglah berapa bulan dan berapa tahun pun tak akan jadi. Number 2, berkenaan dengan anak akan mengamuk ni, prepare lah diri anda untuk bersedia berhadapan dengan situasi ni. Bila kita jadi parents, yang nak berkembang itu bukan anak sahaja, tapi kita sebagai parents. Selama ni kita tak pernah jadi parents, tak pernah ada anak. Bila ada anak, inilah peluang kita nak belajar macam mana jadi parents tu. Dan kita perlukan semua ilmu yang kita ada, preparation yang kita ada untuk jadi parents ni diuji. Macam student, kalau pergi study, pergi sekolah, apalah maknanya kalau tidak diuji pengetahuan tu kan. So sekarang ni siapa yang pihak nak uji kita ni? Anak kita. Semua parents termasuk saya akan rasa tak seronok, akan rasa terseksa bila lihat anak kita menangis, anak kita struggle. Saya bukan just cikgu yang ajar sleep training. Saya juga adalah bekas ibu yang membuat sleep training ke atas anak sendiri. Kita rasa macam nak tolong dia, macam nak hapuskan kesukaran dia. Tapi kalau kita asyik buat untuk dia, macam mana dia nak belajar, macam mana dia nak grow dan macam mana kita nak grow bila kita gagal dengan cabaran yang dilemparkan kepada kita. Ini 2 tips yang saya harap boleh bantu parents mudah sikit lah nak menghadap anak yang menangis tu kan. Okay, number 1, buang. Buang jauh-jauh fikiran yang rasa anak yang menangis tu tanda dia tersiksa. Anak struggle, yes. Struggle tu maksudnya bergelut nak buat sesuatu. Tapi tersiksa tak? Okay, so selalu kita associate menangis, air mata tu sebagai benda yang buruk, negatif, sawan lah, nantikan dia akan kena trauma lah. Tak. Allah Tuhan menjadikan air mata tu sebagai satu kelegaan. So kalau kita belajar sirah, kita nampak sahabat pernah lihat Nabi SAW menangis atas kehilangan anaknya. So sahabat bertanya, engkau juga menangis? Dan Nabi cakap, ini adalah rahmat. Air mata ni rahmat. So jangan fikir benda tu negatif. Yang kedua, yang ini saya belajar daripada child psychologist. Katanya bila anak-anak tengah high emotions kan, mengamuk ke, tantrum ke, meltdown ke, yang perlu kita jaga, yang perlu kita kawal adalah emosi kita. Bukan emosi anak tu. Sebab kalau dia marah, anak tu lah kan, dia tengah marah, dia tengah geram. Memang natural lah, memang patut, memang layak lah dia tu meluahkan kemarahan dia dengan menangis. Sebab kita dah belajar dalam poin 1 tadi kan, menangis itu sihat. So sekarang kita yang tak nangis, kita menonton tu, kita lah yang kena control diri kita, emotions kita. So tugas kita bila kita dah tengok anak kita tu menangis dalam keadaan selamat, okay, tak bahaya, kita ada dekat situ, maka kita work on ourselves at that moment. Sambil-sambil teman anak tu. Kalau kita rasa cemas, kita rasa panik, apa yang kita nak buat untuk kontrol emosi kita? Nak berzikir dalam hati, nak nyanyi dalam hati, nak keluar sekejap ambil uduk, silakan. Ingat, api tak boleh dipadam dengan api. So tak boleh ada dua-dua mak ataupun ayah dengan anak, dua-dua sama naik juga emotions. Bila anak tengah marah, kita yang tua ni, mak ke, ayah ke, kita kena bertindak jadi orang yang calms down. Sebab kita akan naturalkan situation tu. Kita akan de-escalatekan emosi anak tu. Sebab dia tak ada momentum. Dia menangis-nangis tapi kita relax saja. Kan? Samalah macam kita orang tua. Bila kita tengah marah-marah, kita berhadapan dengan orang yang tenang, kita jadi tenang tak? Kan senang cakap, susah nak buat. Sebab itulah saya kata sleep training ni kita nak grow sama-sama dengan anak. So untuk anda yang sedang berusaha, all the best. Jangan putus asa. Selagi tak berjaya, jangan anggap gagal. Anggap saja anda belum berjaya. Anda perlu usaha lagi sampai berjaya. Tak kisah berapa kali pun.